Orang yang berpendapatan RM1,500 sentiasa akan rasa orang berpendapatan RM10,000 lebih kaya. Orang yang berpendapatan RM10,000 sentiasa akan rasa yang berpendapatan RM50,000 lebih kaya. Secara matematiknya, siapa yang bergaji besar, tentulah dia lebih kaya. Tetapi formula kaya yang sebenar ialah tabungan tambah harta tolak hutang. Bermakna untuk membina kekayaan, tuan-puan perlu ada tabungan yang banyak, kumpul harta dan langsaikan hutang. Kekayaan bukannya bergantung kepada berapa besar gaji seseorang, tetapi berapa lama dia boleh bertahan tanpa gaji. Dan jika tuan-puan rasa cukup berat untuk membina tabungan sekarang, bermakna tuan-puan perlu fikir bagaimana kaedah untuk tuan-puan tambahkan pendapatan supaya tuan-puan ada duit lebihan untuk simpanan. Pakar kewangan Tuan Azizi Ali berkata, kemahiran yang penting perlu ada sekarang adalah multiple stream of income ataupun MSI. Kita sudah tidak boleh bergantung pada satu punca pendapatan sahaja, perlu belajar untuk dapatkan income kedua, ketiga dan seterusnya. Dan pada masa yang sama, bina tabungan walaupun sedikit. Tuan-puan boleh bermula dengan tabungan RM1, kemudian cuba alihkan sebahagian pendapatan untuk tabung jangka masa pendek seperti tabung insurans kereta, tabung raya dan tabung sekolah anak. Dan keajaiban akan mula berlaku apabila tuan-puan mula konsisten menabung. Jangan letakkan alasan dan mula bertindak. Semoga perkongsian Fad memberikan manfaat dan boleh follow Fad untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan.